Okey, semua orang tahu pasal Route 66 kat Amerika atau Autobahn kat Jerman kan? Tapi kat rantau kita sendiri di Asia Tenggara ada dua projek mega yang tak kurang hebatnya. Boleh kata ini adalah legenda kejuruteraan zaman moden kita. Di satu pihak, kita ada Lebuh Raya Pan Borneo, satu misi yang hampir mustahil untuk merentasi hutan hujan Borneo sejauh lebih 2,000 kilometer. Di pihak lain pula, Lebuh Raya Tol Trans Sumatra, bayangkan, diorang belah banjaran gunung berapi sejauh 2,500 kilometer. Ini bukan cerita pasal buat jalan biasa. Ini cerita tentang manusia menakluk alam. Cuba kita tengok peta ni. Skala dia memang besar gila kan? Yang oren tu Pan Borneo, yang biru tu Trans Sumatra. Ini bukan projek hujung minggu. Ini boleh dikatakan misi mustahil untuk para jurutera. Macam satu pengisytiharan perang terhadap geografi. Sebab apa? Sebab mereka bukan setakat letak tar atas tanah. Mereka kena lawan tanah gambut yang macam nak telan jalan tu hidup-hidup dan gunung berapi yang sentiasa bergegar. Ini memang pertarungan epik antara manusia dan alam. Okey, jom kita bedah siasat sikit dua projek gergasi ni sebab di sebalik semua konkret dan tar tu sebenarnya ada dua falsafah pembinaan negara yang sangat-sangat berbeza. Tengok jadual ni. Kat sini kita boleh nampak DNA setiap projek. Untuk Pan Borneo, panjangnya lebih 2,000 km dan ia jalan persekutuan yang dinaik taraf. Tapi poin paling penting, ianya percuma, tak ada tol. Falsafah dia jelas, ini untuk rakyat. Untuk sambungkan komuniti. Trans Sumatera pula lain ceritanya. Ini lebuh raya bertol. Fokus utama dia kelajuan. Jadi falsafah dia lebih kepada ekonomi, nak pastikan barang-barang bisnes sampai cepat. Jadi senang cerita macam ni lah. Pan Borneo ni macam satu hadiah untuk orang Sabah dan Sarawak. Tujuannya nak tamatkan zaman keterpencilan, nak hubungkan semua orang. Manakala Trans Sumatera pula, anggap ia sebagai arteri logistik premium. Direka khas untuk lori-lori kargo, potong jalan, pintas bandar supaya barang sampai sepantas mungkin. Okey, sekarang kita masuk bab paling best, medan perang para jurutera. Kita mulakan di Borneo. Musuh utama mereka di sana bukanlah hutan tebal atau sungai yang luas. Bukan. Musuhnya jauh lebih licik, tersembunyi betul-betul di bawah permukaan tanah. Inilah dia, musuh nombor satu, tanah gambut. Cuba bayangkan, anda nak bina jalan raya, tapi tapaknya macam span basah gergasi. Serius, tanah ni 90% air, lembik, langsung tak ada kekuatan. Kalau anda selamba je letak tar atas tu, confirm jalan tu akan tenggelam, jadi beralun macam ombak dan lepas beberapa bulan je, hancur dia tak 1,000. Ini betul-betul mimpi negari untuk mana-mana jurutera. Jadi, macam mana jurutera Malaysia tewaskan span basah ni? Di sinilah magiknya. Penyelesaiannya memang genius. Tapi mahal. Mula-mula mereka akan bentangkan satu kain sintetik khas, nama dia geotekstil. Fungsinya macam nak peluk tanah tu supaya tak lari. Lepas tu, mereka guna teknik preloading. Maksudnya, mereka longgokkan tanah atau batu yang berat gila di atas laluan tu, biarkan berbulan-bulan. Tujuannya nak perah semua air keluar, mampatkan tanah gambut tu sampai padat. Bila dah betul-betul stabil, barulah boleh letak tar. Memang satu kejayaan kejuruteraan yang luar biasa. Okey, dari perang dengan tanah lembik di Borneo, kita terbang pula ke Sumatera. Kat sini cabarannya bukan kat bawah, tapi kat atas, menjulang tinggi ke langit. Kalau di Indonesia, lawannya banjaran Bukit Barisan. Tengok betul-betul laluan ni. Mereka tak main pusing-pusing, tak mengelak. Mereka belah terus banjaran gulung tu. Dan ini bukan calang-calang banjaran tau. Ia terletak betul-betul di atas lingkaran api Pasifik. Jadi, masalahnya bukan setakat cerun curam atau gaung yang dalam. Masalah terbesarnya ialah tanah di bawah tu sentiasa bergerak. Risiko gempa bumi tu sentiasa ada. Dan inilah jawapan mereka. Jejambat konkret yang macam terapung tinggi merentasi gaung dengan terowong yang menebuk terus ke jantung gunung. Skalanya memang heroik kan? Tapi yang paling power, struktur gergasi ni semua direka khas supaya fleksibel. Ia boleh menari sikit, boleh serap gegaran kalau ada gempa bumi. Gila berani dan pantas kerja mereka ni. So, lepas semua perang kejuruteraan yang epik ni, apa hasilnya? Apa ganjarannya? Jom kita tengok macam mana jalan raya ni bukan setakat sambung titik A dengan B, tapi ia betul-betul mengubah ekonomi dan kehidupan orang ramai.
Impaknya, memang besar. Di Sarawak dan Sabah, jalan bulan yang berlubang-lubang tu dah tinggal kenangan. Cuba bayangkan anda seorang petani di pedalaman. Dulu nak bawa sayur atau buah ke bandar, separuh jalan dah lebam, dah rosak. Sekarang, jalan elok, hasil sampai pun segar. Boleh dapat harga lagi bagus kan? Di Sumatera pula, kos logistik jatuh menjunam. Ini macam bagi nyawa baru kepada ekonomi. Peniaga-peniaga kecil di pekan terpencil tu, sekarang mereka boleh hantar barang ke seluruh negara. Pasaran baru terbuka luas, sesuatu yang dulu mereka cuma boleh impikan. Dan inilah dia perubahan paling dramatik. Dari hari ke jam. Bayangkan, lori kargo yang dulu makan masa berhari-hari nak meredah jalan sempit, sekarang beberapa jam je dah sampai. Ini bukan sekadar cepat, ini revolusi. Cara orang berniaga berubah 100%. Jadi, pada penghujungnya, kita nampak yang kedua-dua projek ni, ia lebih daripada sekadar jalan raya. Ia bukan tentang tar dan konkrit semata-mata. Ia tentang membina satu legasi, satu simbol kebanggaan untuk negara masing-masing. Macam yang tertulis kat sini, di sebalik asfalt dan konkrit, ini adalah simbol kemajuan yang dibina oleh anak bangsa. Dan ini sangat benar. Setiap projek ni macam satu kenyataan. Malaysia buktikan pada dunia, ya, jurutera kami boleh tawan salah satu jenis tanah yang paling sukar di planet. Indonesia pula tunjukkan kami boleh satukan pulau gergasi ini dengan laju dan berani. Kedua-duanya dibina oleh kepakaran anak tempatan. Memang patut dibanggakan. Okey, sebelum kita habis, saya nak tanya satu soalan pada anda semua. Terutamanya kalau ada yang pernah memandu di salah satu jalan ni. Macam mana rasanya? Betul-betul licin, lancar macam yang kita bayangkan? Atau masih terasa lagi cabaran alam sepanjang jalan tu? Ada lagi kejutan-kejutan lain? Cuba kongsikan pengalaman anda. Baiklah, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi mendengar. Harapnya ia bagi anda satu pandangan baru tentang kehebatan kejuruteraan yang sedang membentuk masa depan kita di rantau ini.